Okey gang, sambung projek Wira Geran aku ni. So beberapa hari lepas aku perasan sesuatu dekat Wira Geran aku ni. Ada minyak leaking dekat bawah gearbox ni. Bau dia agak busuk, jadi confirm minyak gearbox. So bila tengok bawah ni pun memang basah dan kotor habis lah. Dia punya basah sampai atas ha. Aku suspect kat sini gang, OC dekat atas ni ha. So first kali aku nak buat adalah angkat jack kereta ni untuk tahu dekat mana punca dia dengan tepat melalui cuci gearbox Wira ni. Cuci luar lah, bukan cuci dalam. Tengok weh, dah nak cuci pun masih lagi ada bocor dia. So aku taruh di greaser, lepas tu tembak water jet. Aku ekstrakan lagi dengan sabun untuk hilangkan segala baki minyak, basuh dan juga lap. Korang tengok gang, memang kotor gila weh air dia. Jadi gang, siap dah cuci. Mantap, bersih elok kan ha. Memang puas hati. Lepas tu aku bawa drive sikit dan hantar bengkel terus. Untuk masalah kali ni aku tak berani nak pantau sebab gearbox. Kenapa aku cuci gearbox tadi? Supaya memudahkan urusan pomade untuk check mana yang datang leaking dia. So lepas check punya check, ternyata betul lah OC dekat atas ni yang dah kong. Tengok dia basah semula dan ada lagi menitik dekat sini. So masa dia tukar OC dekat Wira Geran ni kan, aku tak adalah dekat situ. Dan paling padu, dia tak turun gearbox ni pun. Dah tak guna special tool. Lain macam. Alalang dah tukar OC ni, aku nak tukar sekali minyak gearbox yang baru. So bila dah settle buat tukar OC tu kan, untuk minyak gearbox yang baru, aku menggunakan 3 Mole X manual transmission gear on 80W90 1 liter. Wira gearbox manual 1.5 kena guna 2 botol. Aku pernah guna dah brand ni dekat kereta yang lain. Memang cun. Banyak juga feedback yang positif dari customer yang lain. So kalau korang nak beli, aku dah sediakan beg kuning dekat bawah gang. So lepas siap segala benda, inilah dia gang, OC yang lama. OC yang lama ni dah kon dan keras tau. Jadi banyak ruang-ruang yang minyak boleh keluar dan juga leaking. So OC ni ada dekat kawasan gear lever dekat situ. Mantap, memang cun. So guys, settle dah masalah leaking gearbox dekat Wira Geran aku ni. Jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.